dalam tempat itu iya juga. Tetapi berpindah daripada tak belajar kepada belajar, berpindah daripada tak beramal kepada beramal, itu dia katakan hijrah. Daripada makna tak warak kepada warak, ada nampakkan maknanya bagaimana tentang pada hijrah ini. Maka inilah yang kita makna nak tebus, inilah yang kita nak jalani. Maka janganlah suka mencari dan memeriksa aib manusia dengan lidah. Kita janganlah maknanya kita mencari dan memeriksa aib manusia, aib orang ni dengan lidah. Kita kata ke orang, kata orang pula, kata pula kita, orang ni kata pula begini, orang ni kata begini, tak ada kesudahan. Jadi kalau kita tengok dalam maknanya dalam apa? Dalam ayat Quran dia suruh wa'tasimu bihablillah, dia kata jami'an wa la tafarraqu. Dia suruh kita cuma berpegang dengan tali Allah. Ya. Kita masuk dalam bab mufakat, bab kerjasama, bab bergotong royong, bab maknanya membangunkan sesuatu yang berfaedah. Kita berpegang pada tali Allah. Tali Allah makna hukum Allah. Tapi kita tinggal hal itu, kita pindah kepada yang lain. Kita dah berkata-kata sama sendiri, kita dah menyebut aib orang, kita dah membuka maknanya orang kata malu orang. Jadi tak sepatutnya berlaku, tapi boleh berlaku pada saat ini. Dengan sebab itu jauhlah diri daripada mengumpat, kerana bahawa mengumpat itu lebih besar dosanya daripada berzina. Berzina ni rupanya bawah sikit mengumpat, mengumpat ni lebih besar berzina. Tapi zina pun dilarang juga. Dia kata wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir cuba-cuba melakukan zina, kerana zina itu kecil dan buruk jalannya. Kita nak hampir zina pun tak boleh, apatah lagi nak lakukan zina. Hampir pada zina. Kita menggunakan sesuatu ataupun kita mengajak orang, misalnya kata, itu yang makna ada termasuk dalam istilah makna tangkap khulwat tu. Mana itu salah satu daripada bunga-bunga nak menjadi makna-makna berzina. Mula bawa dulu, dia bawa dulu, tentulah bawa dulu kan. Nak seronok-seronok dulu. Lepas tu buka cerita lama-lama hari pun tengah malam. Orang kata nak balik ke tak nak balik, maknanya dah berdua. Orang kata, orang putih kata one by one macam mana. Jadi bila sampai makna ketiganya, orang kata mula-mula buka, makna tutuplah lampu besar dulu. Tinggal lampu kecil. Tinggal lampu kecil yang seronok. Syaitan kata tutuplah besar dulu. Kecil tu tinggal lah. Kawan buat nada sama awak tu sabimah. Syaitan kata. Kita pun asallah menurut langkah-langkah syaitan. Maka sebab itulah kita jauhkan diri kita daripada melakukan sebarang makna yang mendatangkan kemudaratan. Lebih-lebih lagi tadi kita jangan hampir maknanya melakukan zina. Jangan cuba melakukan zina, kerana zina itu kecil dan buruk jalannya. Ini Allah Ta'ala maknanya kita katakan tegak sangat dan sebut dalam Al-Quran. Begitu juga bab makna kita katakan bab mengumpat tadi. Maka dengan sebab itu kata dia, lahirlah kata dia lidah daripada terjadinya sesuatu kemungkaran. Maka dengan sebab lidah kita, dengan sebab cakap kita, dengan sebab mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, yang boleh menyentuh pribadi orang, maka itu suatu kemungkaran. Kemudian naklah bersyukur atas nikmat lidah. Allah Ta'ala bagi nikmat lidah. Kita boleh bercakap, kita boleh bertasbih, kita boleh bertahmid, kita boleh berzikir dan bertahlil, macam-macam kita boleh buat ya. Dan boleh gunakan pada tempat-tempat yang maknanya yang endah-endah, seperti menasihatkan orang, membaca Quran dan sebagainya. Dan naklah gunakan untuk memperkatakan segala yang baik. Benda yang baik kita nak keluarkan pada lidah kita. Kalau kita dalam rumah kita selalu luahkan kepada orang yang di bawah jagaan kita, sama adik isteri kita, begitu juga anak-anak kita. Kita pimpin anak kita, jaga anak kita daripada segi akhlak, daripada segi mereka melakukan sesuatu yang baik yang kita perintahkan kepada mereka, supaya mereka tidak lari dan mereka tahu tanggungjawab semasa besar-besar. Ya. Tapi kalau saya katakan bahawasanya saya tak lupa nak bawa potongan surat khabar. Saya ingat lagi pemilihan maknanya gubernur di Aceh. 3 orang tidak terpilih
Dalam ramai-ramai itu maknanya kalau awal-awal lagi kerana apa? Kerana tak pandai baca Quran. 3 orang. Maka saya harapkan maknanya Malaysia ni besok jawatan yang tinggi-tinggi ataupun mana biar dia tahu baca Quran. Kalau tahu tak baca Quran, kalau dia tak tahu baca Quran tu saya bagi maknanya orang kata tanggungjawab atas sebagai ataupun sebagai maknanya menyandang kerja. Biar dia tahu baca Quran. Biar dia tahu makna rukun 13, rukun sembahyang. Biar dia tahu rukun sembahyang pula lagi. Biar dia tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Patut kita hari itu dalam semua hari itu patut kita awalkan. Sebab kita sebagai orang Islam patut kita tahu dalam hal itu. Bagaimana kita nak jadi imam dalam rumah kita? Kalau kita tak tahu baca Fatihah, ayah tak tahu baca Fatihah,